Let us proceed to the second example ataupun maybe third example. Cuma example kali ni dia sedikit berbeza dan dia ada banyak sikit yang dia tanya. So, anda kena faham example ni betul-betul. Okey, jom tengok ni. A polynomial bersekian-sekian has x plus 1 as a factor and remainder of negative 2 when divided by x plus 2. Find the value of p and q. Okay, so sebenarnya soalan ni yang bahagian A is basically similar dengan soalan ni. Sama je. Konsep dia sama. Cara dia tanya semua sama. Cuma tiba-tiba ada soalan B dekat sini. By using synthetic division, find the values of x sekiranya px equals to 0. Okay, yang ini mungkin anda kurang faham apa benda yang ditanya. Tapi tak apalah, sambil saya explain example ni, saya akan ceritakan apa yang berlaku. So, for the first part iaitu A, find the values of P dengan Q ni, cara dia sama je macam soalan tadi. Okay? So, dia kata dekat sini, X plus 1 factor. Okay, so saya tulis kat sini factor. X plus 1. So, kalau kita equalkan kepada 0, maka kita ada X equals to negative 1. Which means, if we plug in negative 1 into P, we get 0. So, kita pun substitute lah negative 1 ni ke dalam semua x yang ada. So, kita ada x cube. So, we have negative 1 cube. And then px square. So, we have p negative 1 square plus 19x. So, 19 times negative 1. And then plus q equals to 0. So, negative 1 cube, we get negative 1. And then we have plus p. And then we have minus 19. And then we have plus q equals to 0. So, negative 1 minus 19, we get negative 20. Bring the negative 20 to the other side. So, we get 20 here. And then p plus q tulis balik macam biasa je lah. So, you have p plus q equals to 20. And this is your first equation. Okay. Kemudian yang soalan kedua, bukan soalan kedua. Yang kedua dia kata remainder of negative 2 when divided with x plus 2. So, kalau kita ada x plus 2 equal to 0, maka kita ada x equals to negative 2. Bermaksud, if we substitute negative 2 into the function, dia akan memberi remainder negative 2 juga. Okay, so kalau kita substitute everything, kita akan ada, macam tak muat je, tak apalah saya teruskan je lah. So, kita ada negative 2 cube plus p negative 2 square plus 19 times negative 2 plus q equals to 0. So, dengan menyelesaikan persamaan bawah ni, kita akan dapat 4p plus q equals to 44. And this is the second equation. So, tadi kita ada first equation, saya highlight. Kita ada first equation yang ini. And then, second equation, kita ada yang ini. So, just make use of simultaneous equation feature ataupun function dalam kalkulator awak. And awak akan dapat jawapan dia adalah P sama dengan 8, Q sama dengan 12. Okay, this is the answer for A. Okay, so jawapan bagi A, soalan A sebab dia tanya kita apakah value P dengan Q kan. So, itulah jawapannya. Okay, P sama dengan 8, Q sama dengan 12. Macam mana pula nak jawab soalan B? By using synthetic division, find the values of x if Px equal to 0. So, your task right now is substitute value 8 dengan 12 ni ke dalam persamaan itu. Okay. So, 8 dengan 12 ni kita masukkan, kita akan dapat, okay, sekejap. Saya ni malah nak patah-patah balik ni. So, kita bawa je ke sana. Okay, so kita ada function ni. Okay, so ni soalan B Okay, so kita masukkan nilai P8 dengan Q12, maka kita akan dapat Px sama dengan x cube plus 8x square plus 19x plus 12. So now we have our complete cubic equation. Okay, sebab kita dah ganti masuk nilai P dengan Q. Okay, so lepas tu dia kata, by using synthetic, find the values of x apabila Px sama dengan 0. Okay, awak cuba ingat balik at math, soalan kuadratik. Okay, bila soalan kuadratik awak tu tiba-tiba awak ada fx kan sama dengan something. Apabila fx awak tu equal to 0, basically what are you
what do you have to do? Awak kena cari nilai roots. Okay, maknanya awak bila assign fx equal to 0, awak ada quadratic equation, awak pun factorize dia. Tak kisahlah guna factorization ke, guna completing the square atau guna quadratic formula ke. Tapi the end, awak kena dapatkan value x itu. Sama macam ni. Okay, so sekarang kita dah tahu px ni macam mana. Dia suruh kita guna sintetik. Tapi nak guna sintetik ni yang benda pula. Bila kita diminta mencari roots, maknanya kita kena pakai balik faktor apa yang diberi dalam soalan. So, baca balik soalan. Soalan bagi kita x plus 1 as a factor dengan x plus 2 ni ada remainder. So, obviously, we are going to use the x plus 1 ni. Okay? So, kita akan divide this function with x plus 1. Lepas tu, kita teruskan dengan px sama dengan kosong. Dari situ, kita akan dapat nilai x tersebut. Okay? So, kalau tak clear, tak apa. Jom tengok saya buat macam mana. Kita dapat tadi x plus 1. Okay, so dia kata by using synthetic division. Okay, so kena ikut arahan soalan. Maknanya kalau awak guna long division, dikira salah. Okay, so you have to use synthetic division. So synthetic division, buat L besar macam ni dulu. Okay, kita pun tengok kat sini. Double check. Untuk x kuasa 3, mesti ada 4 term. 1, 2, 3, 4. Okay, cantik. So tak payah nak letak kosong ke apa ke. So, x cube 1, 8, 19, 12. Lepas tu dia kata yang faktor tadi x plus 1 kan. Bila x plus 1 maknanya negative 1 di sini. Okay, so sekarang jom kita bahagikan dia. So, 1 macam biasa dia akan bawa turun ke sini. 1. 1 darab negatif 1 dapat negatif 1. 8 tolak 1 dapat 7. 7 darab negatif 1 dapat negatif 7. So, 19 tolak 7 kita akan dapat 12. So, last kali 12 darab negatif 1 akan dapat negatif 12. So, 12 tolak 12 dapat kosong. Okey, ni clue pertama tau. Bila awak jawab soalan B ni, awak bahagikan ni dengan x minus 1, x plus 1 tadi yang negatif 1 ni kan. Kita sedia maklum tau, x plus 1 tu is a factor. So, you must get 0 here. Kalau awak buat dan tiba-tiba ni bukan 0, awak mesti salah kira kat mana-mana. Double check balik. Because this is one of the roots. So, obviously, you shouldn't have any remainder here. Remainder here. It should be 0 here. Okay? So, kalau tak dapat 0, double check. Okay? Alright, so dah dapat 0, cantik. Tapi maksud dia apa? Maksud dia, apabila persamaan ini, saya rasa nak jawab soalan B ni kat sebelah. Sebelah saya buat sebelah lah. Sekejap. Macam kesian lah dia nak disempitkan dalam ni. Okay, kita pergi sebelah. Okay, so ni soalan B. Alright, so kita dah sedia maklum ni persamaan kita tadi. Dan apabila dibahagikan dengan x plus 1, kan saya pernah ajar sebelum ni kan, dia punya standard form. So, this polynomial divided with x plus 1, awak akan dapat, okay, dapat apa? Kita baca balik yang ni. Okay, so kalau yang first ni start dengan x cube, maka yang first dekat sini start dengan x square. So, bila polinomial ini dibahagi dengan x plus 1, awak dapat x square plus 7x plus 12. Which means, persamaan ini, okay, adalah hasil, saya tak tulis luar kan. Okay, persamaan ini sebenarnya adalah hasil darab ini dan ini. Okey, tapi tak apa sebelum tu. Cuba tengok persamaan ni. Boleh faktor lagi tak? Boleh kan? Okey. So, awak akan dapat dekat sini x plus 3 times x plus 4. So, sekarang tinggalkan persamaan ni je kat sebelah kiri and bawa the rest semua kat sebelah kanan. Awak akan dapat x plus 3 darab x plus 4 darab x plus 1. Maknanya apa tau? Maknanya polinomial ni adalah hasil darab semua ni. Which means, these all three adalah factor. Okay, ni semuanya factor. Bila dia factor, maknanya dia ada root. Itulah maksud soalan B tadi. Soalan B kata, find the values of x apabila px sama dengan kosong. Maka, value-value x tersebut adalah x sama dengan negatif 3, x sama dengan negatif 4, x sama dengan negatif 1. Okey? Sebab apabila kita jadikan ni equal to 0, dapat ni. X plus 4 equal to 0, dapat negatif 4.
x plus 1 equal to 0, dapatlah x equals to negative 1. And that is the answer for question B. Okay, so if you go through the module, memang soalan-soalan macam ni bentuk dia lebih kurang macam tu saja. Cuma macam soalan B ni kan, sama ada dia akan tanya find the value of x atau find the factor. So, kalau dia kata find the factor, awak stop kat sini lah. Tapi kalau dia kata find the roots ataupun find the value of x, you stop here. Okay, and sometimes you can also be given 3 ni macam mana? Okay, contohnya macam 1 factor 2 remainder ataupun 2 factor 1 remainder theorem. Maknanya nanti awak akan dapat 3 persamaan serentak, PQR, ABC dan sebagainya. Tapi dia punya jalan kerja dia sama sahaja. Okay? Alright, so I think for all of this example yang kita dah discuss ni cukup kot untuk subtopik ni. Okay, apapun, semoga apa yang saya kongsikan ini bermanfaatlah untuk anda. Okay, kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye.